Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya bermaksud ayat yang digunakan untuk bertanya sesuatu bagi mendapatkan maklumat. Di sini, saya menyenaraikan jenis-jenis kata tanya. Yang pertama ialah apa. Apa merujuk kepada benda. Yang kedua, siapa. Siapa merujuk kepada orang. Yang ketiga, bila. Bila merujuk kepada masa. Keempat, mengapa. Mengapa merujuk kepada sebab. Kelima ialah bagaimana. Bagaimana merujuk kepada cara. Dan akhir sekali, di mana. Di mana merujuk kepada tempat. Struktur ayat untuk kata tanya ialah kata tanya biasanya berada di hadapan ayat dan diakhiri dengan tanda soal. Untuk lebih faham, saya telah menyediakan beberapa contoh ayat. Yang pertama, siapa? Siapakah nama kamu? Yang kedua, apa? Apakah makanan kegemaran kamu? Yang ketiga, di mana? Di manakah sekolah kamu? Yang keempat, bila? Bilakah kamu akan tiba di rumah? Yang kelima, mengapa? Mengapakah kamu bersedih? Dan terakhir sekali ialah bagaimana? Bagaimanakah kamu menjawab soalan ini? Itu sahaja penerangan daripada saya tentang ayat tanya dengan kata tanya. Sekian, terima kasih.